Okay, hi everyone. It's me, Ana Zulkifli. Selamat cuti berhujung minggu. Hari ni, semalam baru saja kita menyaksikan manifesto BN yang telah diucapkan oleh Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Razak. Jadi, apa pandangan anda sebagai rakyat Malaysia untuk menerima manifesto yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri sudah, dan PRU ke-13 bakal menjelma, dan apakah persediaan, adakah anda sudah pun bersedia untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara kita dan buat pilihan yang bijak, kerana dengan pemilihan yang bijak negara kita akan terjamin selamat, aman, damai dan sentosa, kekalkan kemerdekaan yang telah kita ada setelah sekian lama. Jadi hope semua orang di luar sana happy, and Ana ucapkan selamat cuti berhujung minggu, riadahlah bersama keluarga yang tersayang dan gunakan masa yang ada ni dengan sebaik yang mungkin. Assalamualaikum, till then.